Yang ni versi lama ni. Ada lagi pakai macam ni. Ui, leceh guys. Bila sampai dekat tol tu nak kena buka-buka tingkap. Lepas tu naik balik. I think baru satu tol lah. Kena 2-3 tol nak kena buat macam ni. Oh, jenuh. Sekarang ni orang pakai RFID guys. RFID ni kalau korang lalu dekat tol kan, dia auto terbuka dia punya palang tu. Canggih guys. Memudahkan kerja. Tak payah nak buka tingkap. Awak naik turun tingkap, naik tingkap kadang-kadang sampai buka pintu kereta lah nak jaga dia punya tinted lah kereta apa semua lah. Leceh. Apps dia Touch 'n Go e-wallet dah. Ramai pakai Touch 'n Go e-wallet sekarang ni. Alang-alang kau dah ada Touch 'n Go e-wallet, korang pakai RFID. RFID lambat, kadang-kadang beratur juga, kadang-kadang rosak leceh bang. Tapi untuk emergency, aku still standby yang ni NFC Touch 'n Go. Aku tak pakai yang lama. Yang lama ni leceh. Kalau kau habis kredit, korang kena pergi top up dekat kios, korang kena cari R&R, kena cari petrol station. Kadang-kadang tak semua ada. Yang ni kena top up. Yang ni yang jenis NFC. Korang boleh top up dekat korang punya phone saja yang support NFC lah. Senang gila pakai yang ni. Yang ni untuk standby. Dan yang main aku pakai RFID. Memang memudahkan kerja. Lebih-lebih lagi untuk perempuan. So kalau korang nak beli kan, aku dah letak link dekat bawah ni. Aku pakai yang tu. Memang sangat membantu melajukan kerja aku. Okay, kalau macam aku suka tampal dekat lampu kereta. Yang ni lagi senang detect lah. Cara nak pasang dia plug and play saja. Pastikan center dekat lampu kereta macam ni. Ada setengah orang tampal dekat sini. Boleh juga. Tapi kadang-kadang dia tak detect. Okay, lagi satu kereta aku pasang dekat sini guys, RFID. Nampak? Korang boleh pilih ataupun korang grab dua-dua lah. Sekarang harga tengah promo. Yang ni untuk standby dan RFID tu.